Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi kita dalam channel Cik Ya. Kali ini Cik Ya ingin kongsi cara isi Thailand Digital Arrival Card TDAC. Tapi sebelum tu boleh subscribe channel Cik Ya sebagai sokongan. Okey, untuk makluman semua, bermula 1 Mei 2025 bagi sesiapa yang selalu travel ke Thailand ataupun nak masuk ke Thailand diwajibkan mengisi borang secara online yang dikenali sebagai Thailand Digital Arrival Card. So, kepada sesiapa yang nak ke Thailand, kita perlu membuat pendaftaran ataupun register 3 hari sebelum nak masuk ke Thailand. Okey, untuk mengisi ataupun daftar borang Thailand Digital Arrival Card ni ialah mula-mula kita perlu buka Google dekat telefon kita. Kemudian kita buat carian TDAC macam ni. Seterusnya keluar macam ni. So, kita klik yang ni. Lepas tu akan keluar macam ni. Dekat sini ada dua bahagian yang kita akan nampak iaitu Arrival Card ataupun Update Arrival Card. So, dekat sini bagi sesiapa yang belum isi lagi Arrival Card, kita klik je yang ni, dan bagi sesiapa yang dah isi tetapi nak tukar ataupun nak update apa-apa berkaitan perjalanan ke Thailand, boleh klik dekat sini. Okey, untuk video kali ini Cik Ya akan tunjukkan cara yang ni, Arrival Card. So, kita klik yang ni, lepas tu akan keluar macam ni. Dekat sini kita perlu lengkapkan 3 bahagian ini. Okey, untuk bahagian pertama ni berkaitan personal information in passport. So, kita perlu masukkan family name dan juga first name dekat bahagian sini. Seterusnya, kita masukkan nombor pasport kita dekat bahagian ni. Dan juga kita masukkan maklumat nationality iaitu kewarganegaraan dekat bahagian sini. Kita klik dekat sini dan kita pilih kewarganegaraan kita. Seterusnya, dekat bawah ni kita perlu masukkan tarikh lahir kita dekat bahagian sini. Lepas tu kita masukkan maklumat pekerjaan kita dekat bahagian occupation ni. Okey, untuk bahagian nombor visa ni kita boleh je tinggal kosong sebabnya tak ada tanda star merah ni. Seterusnya untuk gender ni kita tip je untuk gender kita dekat bahagian sini. Lepas tu kita klik untuk country territory of residence ni untuk kita masukkan maklumat negara kita. Lepas tu kita klik je bahagian city ataupun bandar yang kita tinggal di sini. Dan kita pilih bandar tempat tinggal kita. Seterusnya kita masukkan nombor telefon kita dekat bahagian sini. Lepas dah siap isi semuanya, kita klik pada bahagian continue. Seterusnya akan keluar bahagian kedua ini. Trip and accommodation information ini. So, dekat sini kita perlu lengkapkan maklumat perjalanan kita di Thailand. So, dekat sini kita masukkan date of arrival iaitu tarikh ketibaan kita dekat sana. Seterusnya, kita masukkan maklumat dari mana kita akan berlepas ke Thailand. Kita klik di sini dan kita boleh pilih. Macam Cik Ya ni dari Malaysia. Okey, seterusnya untuk purpose of travel ni, kita klik yang ni untuk kita pilih tujuan kita ke Thailand. Lepas tu, untuk mode of travel ni pula, kita tik je cara kita pergi ke Thailand sama ada melalui air, udara, land, darat dan juga sea, itu laut. Seterusnya, untuk mode of transport ni, kita pilih je kenderaan apa yang digunakan untuk ke Thailand. Macam Cik Ya ni dah pilih darat yang tadi, so dekat sini akan keluar kenderaan darat macam ni. So, Cik Ya pilih car. Lepas tu, kita masukkan nombor plate kenderaan kita dekat sini. Seterusnya, kita akan masukkan maklumat departure information dekat sini. So, kita masukkan tarikh bila kita balik semula ke Malaysia dari Thailand dekat sini. Lepas tu, kita pilih cara kita balik semula dengan tik dekat sini sama ada melalui air, land ataupun sea. Seterusnya, kita pilih kenderaan yang kita guna untuk balik semula dekat sini. Lepas tu, kita masukkan nombor plate kenderaan dekat sini. Seterusnya, kita perlu masukkan maklumat accommodation iaitu maklumat penginapan dekat bawah ni.
Kita klik je dekat bahagian Type of Accommodation in Thailand ni dan kita pilih dekat mana kita menetap semasa di Thailand. Lepas tu kita masukkan semua maklumat tempat tinggal kita di Thailand dekat bahagian bawah ni. Lepas dah siap isi semuanya, kita klik Continue. Seterusnya akan keluar paparan bahagian ketiga ini iaitu bahagian maklumat Healthy Declaration ini. So dekat sini kita perlu masukkan maklumat negara ataupun kawasan yang kita pernah tinggal dalam masa 2 minggu sebelum kita tiba di Thailand. Kita klik di sini dan kita pilih mana-mana tempat yang kita pernah pergi dalam masa 2 minggu sebelum kita tiba ke Thailand. Jika kita pergi ke Thailand melebihi seorang, kita boleh je masukkan maklumat orang lain dengan klik dekat bahagian Add Other Traveller ini. Kalau kita pergi 2 orang, so kita masukkan maklumat orang kedua juga dekat bahagian sini. Kita klik dekat sini dan akan keluar macam ni. Dekat sini kita perlu masukkan semua maklumat orang yang kedua tadi. Untuk maklumat diri kita yang kita isi tadi ada dekat bahagian kiri ni. Untuk maklumat orang kedua tu sama sahaja kita isi macam tadi. Kita isi semua sehingga selesai. Okey, Cik Yah percepatkan sehingga ke bahagian ni. So dekat sini bila dah siap isi semuanya, kita klik bahagian preview ni. Kemudian akan keluar paparan preview ini. So dekat bahagian bawah ni ada senarai travelers yang kita sudah daftar bersama kita. Kita klik je dekat bahagian nama di sini untuk kita buat semakan maklumat sebelum kita hantar borang digital ni. Okey, seterusnya kita scroll ke bawah dan kita masukkan alamat email dekat bahagian sini. Sila pastikan alamat email yang kita masukkan tadi adalah alamat email yang aktif sebabnya nanti Immigration Thailand akan hantar pengesahan melalui alamat email ini. Lepas tu kita tik je dekat kotak kecil ni sebagai persetujuan kita terhadap terma dan syarat pendaftaran Thailand Digital Arrival Card ni. Dan akan keluar paparan terma and condition ni. So dekat sini kita baca dan kita klik je agree. Lepas tu kita klik submit. Seterusnya akan keluar paparan macam ni. Sila pastikan alamat email yang dipaparkan adalah alamat email yang aktif ya. Okey, jika dah betul kita klik confirm. Lepas tu akan keluar paparan macam ni. Will you like to download this document? So dekat sini kita wajib download ya. So kita klik download ini. Lepas tu akan keluar paparan macam ni dengan status bagi tahu your Thailand Digital Arrival Card submission is successful. Ini bermaksud kita dah pun berjaya menghantar kad digital kita ke Thailand. Dan ini adalah surat yang kita download tadi. So dekat dalam surat ni ada barcode dan juga alamat untuk kita scankan dan kita hantar ke kaunter Immigration Thailand semasa tiba di Thailand nanti. Sekian sahaja perkongsian Cik Yah kali ini. Jumpa lagi next video. Bye.